Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to Hafiz Jamaah channel. Aduh, macam mana ni Hujan lah guys. Aku nak basuh motor ni sebab dah lama tak basuh. Kita basuh je lah Motor ni daripada aku dapat sampailah sekarang aku tak pernah cuci. Kau tengok ni kotor dia. Masya Allah, tabarakallah. Ni bawah ni pun kotor. Ini pun kotor, anak aku pijak. Belakangnya cerita lah. Ini hujan-hujan semua. Ni pun habis kotor. So jomlah kita cuci. Let's go. Okay guys, aku dah siap cuci motorku. Macam baru sih. Ni baru merecik hawau. Korang tengok depan pun cantik, apatah lagi belakang. Seksi oh. Okay guys, ada 5 benda ataupun 5 upgrade yang aku tambah untuk motor ni. Yang pertama adalah handlebar. Okay, kegunaan handlebar ni ada banyak lah. Tapi yang aku boleh katakan, handlebar ni boleh guna untuk stand phone, untuk letak air. Boleh ada skru sini untuk letak air, untuk letak cup air kat sini, boleh tambah lah kat sini. Dan boleh pegang. Anakku duduk depan, so senang lah dia nak pegang. Bahan ni aku beli dalam belas-belas ringgit je. So aku akan letak dekat link description lah untuk korang beli barang-barang yang aku beli ni. Okay guys, yang kedua pula adalah phone holder. Yang ni aku ambil yang klasik punya, yang lama, sebab aku tak suka yang moden. Yang moden dia ada macam bola, so dia macam besar sikit. Jadi dia ada bunyi-bunyi aku tak suka. Okay, ni adalah contoh phone holder yang baru. Dia bentuk bulat, lepas tu dia ada batang, dia ada bulat lagi, lepas tu baru phone holder. Yang tu boleh gerak-gerak dan aku tak suka sebab bila aku bawa motor dia bergegar-gegar macam tu. Untuk phone stand ni aku suka sebab dia senang. Bila aku dah lekat je bar handle kat sini, aku boleh terus lekat kat sini dan terus boleh pakai. Dia senang je, 2 ikat je, satu kat sini, satu kat tepi ni. Itu je. Lepas tu tampallah stiker kat tepi ni. Tepi-tepi ni boleh tampal stiker dan terus boleh guna. Yang ketiga pula adalah shade mirror. Side mirror ni adalah side mirror yang latest lah pada aku. Dia lebih kecil berbanding yang original, memang panjang dan dia nampak style lah. Berbanding yang dulu aku suka guna yang 125Z punya. Macam ni. Untuk side mirror ni juga dia banyak fungsi lah pada aku. Kita boleh pilih color biru, lepas tu kita boleh pusingkan dia macam ni untuk lagi clear. Lepas tu kita boleh ke depan kan, ke belakang kan. Lepas tu kita boleh tegakkan atau kita nak baringkan pun boleh. Memang cun lah. Harga pun murah daripada aku beli yang 125Z punya dulu. Design dia pada aku memang cantik lah. Cuma time aku dapat hari tu, aku nak pasang ni memang struggle sikit lah. Aku dengan tak tahu ni macam mana, dia tak bagi instruction. Tapi aku tengok balik lah dekat iklan dekat Shopee tu. So inilah kejadian dia. Aku linkkan dengan handlebar sekali. Function kan handlebar ni. So guys, benda keempat yang aku tambah untuk motor aku ni adalah seat budak. Ini senang, simple je, kecil je. Aku just masuk sini dan lekat. Itu je, senang kan. Okay guys, benda kelima yang aku tambah untuk motor ni adalah GV box. Yang ni aku beli second hand dalam RM200. Dan aku suka pasal box ni adalah satu, dia 42 liter. Memang besar, boleh ride jauh. Dan kat bahagian belakang ni juga dia ada pad untuk kita sandar. Untuk bahagian penumpang lah. Tapi dia bukannya span, dia getah kot. So boleh lah untuk kita bawa untuk ride ke, untuk pergi kerja ke. Boleh penumpang sandar dengan selesa. Cuma aku tak pasang lagi sebab monorack aku dah order dah 3-4 hari tapi tak sampai-sampai lagi. Katanya semalam nak hantar tapi tak jadi. So hari ni pun kata nak hantar, tak sampai juga. Tapi tak apalah, bila dah sampai nanti aku terus pasang je lah.
Itulah 5 benda yang aku tambah untuk motor ni. Dan sekarang aku nak cerita sikit apa benda yang aku tak suka kat motor ni. Ada 3 benda tau. Yang pertama adalah engine dia. Engine dia bising guys. Aku pernah bawa NVX, NMAX, dia tak adalah sebising ni. Aku tak tahu kenapa. Mungkin sebab minyak hitam dia ke, ataupun minyak gear ke, aku tak tahu. Dan aku akan tukar dua-dua ni bila first service aku yang ke 1000 km lah. Yang kedua aku tak suka tentang motor ni adalah dia punya temperature dia cepat naik. Walaupun aku daripada rumah ke office dalam 10 km je, tapi temperature dia dah naik 3 bar. Untuk motor ni dia 5 bar tau, tapi dia dah naik 3 bar. Aku tak tahu kenapa, cepat sangat panas. Aku itu pergi KL pun dah naik 4 bar. Untuk kalau aku ride pergi Ipoh ke, pergi Genting ke, mau 5 bar terus. Dia kalau 5 bar dia akan berkelip-kelip tau. Itu aku dah risau lah kalau 5 bar tu. Jadi untuk first service dia yang ke 1000 km lah, aku akan tukar dan aku akan flushing dia punya minyak dia. Aku akan ganti yang baru lah. Dan benda ketiga yang aku tak suka tentang motor ni adalah meter dia. Meter dia bukan tak cantik, cuma dia tak synchronize. Aku hari tu bawa motor ni dalam 100 km sejam, tapi dekat maps, dekat Waze 90 je. So dia lari banyak sangat lah guys. Aku tak tahulah, kod boleh tune ke? Korang tahu tak kedai yang boleh tune bagi sama dengan map ke? Aku macam tak syok lah. Jadi kalau korang tengok dekat YouTube yang dia boleh pergi 133 km, sebenarnya kena tolak 10, 122 km. Cuma nanti bila dah servis yang ke 1000, aku akan buat ride sikit lah. Aku akan buat video sikit. Tapi mileage sekarang baru 749, so agak jauh lagi. Aku dah pakai 3 minggu tau, tak sampai-sampai lagi 1000. So kena tunggulah untuk next content, okay? Okay guys, itu je video daripada aku. Dan next aku akan buat video tentang first service untuk QJ Motor AX200S ni. Barang apa yang aku kena tukar dan berapa kos yang aku kena untuk servis ini. Okay, itu je daripada aku. Sekian, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe guys.